Okay, Hafiz, saya nak tanya satu benda lah. Saya tahu tentang Seven Summits ni. Tapi apa perbezaan antara Seven Summits dengan The 8,000ers? Oh, okay. Seven Summit. Ya, sebab saya tengok dalam Seven Summit, K2 tak ada. Oh, betul. Betul. Tapi K2 dalam 8,000ers. Dan K2 tak letak sebagai gunung kedua tertinggi. Aha. Tapi ada di dalam 8,000ers. Okay. So, ceritakan. Dalam dunia ni ada pelbagai orang kata fit pencapaian yang manusia ni nak kejar lah. Sama lah sukan kita ada World Cup, ada berbagai. So dalam gunung ni dia ada beberapa orang kata rekod yang ramai pendaki cuba buat. Okay, yang pertama tadi Seven Summit. Seven Summit ni adalah 7 puncak tertinggi di 7 benua. Jadi setiap benua kita ada puncak tertinggi dia. Orang benua lah. Benua. Jadi Asia tentunya Everest lah. Alright. Jadi tadi saya kata saya ke Afrika mendaki puncak tertinggi di benua Afrika. Kilimanjaro. Iaitu Kilimanjaro. Okay. Tingginya 5,890 lebih meter. Okay. Okey. Kemudian ada tertinggi di South America, Aconcagua, tingginya 6,900 lebih. Jadi dia tak tinggi sangat. Contohnya yang tertinggi di benua Australia, tinggi gunungnya baru 2,000 meter lebih kurang gunung tahan dia sebenarnya. Yang tertinggi di Australia. Walaupun sebenarnya dia ada beberapa versi lah bila benua ni ada beberapa definition mengikut geografi. Alright. Sebahagian benua Australia ni memasukkan sebahagian Indonesia, Papua sebagai Indonesia, disebut Oceania. Jadi ada juga tertinggi di Papua, di Cartens Pyramid, tinggi dia hampir 5,000 meter. Jadi dia macam tu. Jadi gunungnya tak tinggi, tak semua tinggi lah. Ada yang rendah dan ada yang tinggi. Yang penting dia tertinggi di setiap benua. Setiap benua. Aconcagua tu di Argentina. Tertinggi di Amerika Selatan. Denali tertinggi di Amerika Utara. Amerika Utara. Dia kat mana? Kanada? Benua di Alaska. Alaska. Ya. Okay. Itu mesti penuh salji daripada bawah ke atas tu. Ya, antara yang paling suka juga antara Seven Summit. Walaupun dia ketinggian dia rendah sikit daripada Everest. Betul. Bau 6,000 lebih. Ya. Contohnya tertinggi di Antartika, Vinson Massif. Berapa ribu? Vinson Massif saya tak berapa pasti tinggi dia, tapi agak rendah aja sebenarnya. Dan tapi yang paling mahal pula. Suka nak pergi kat sana. Alaska di Antartika memang mahal lah. Jadi dia 7 puncak tertinggi di 7 benua ni, ada yang tinggi, ada yang rendah lah. Di Antartika tu bukannya daki gunung, tu daki salji. Gunung salji je. Tapi memang gunungnya memang nak kata susah, Everest lagi susah lah. Kemudian yang 8,000ers ni pula, satu lagi pencapaian yang pada saya lebih besar lagi, iaitu mendaki semua gunung yang berketinggian 8,000 meter. Alright. Satu dunia ada 14. Ada 14. 1,000. Yang melebihi 8,000 meter ni. Termasuklah Everest, termasuklah K2. Ada banyak lagi. Semuanya berada di Nepal, Pakistan dan juga Tibet. Ada 5 di Pakistan, 2 di Tibet dan 7 lagi di Nepal. Semua tu. 7 di Nepal? 7 di Nepal. Adakah yang 7 di Nepal tu sebahagian daripada Everest? Ya, dia termasuk. Sebelum nak capai Everest? Di Everest, kalau sebelah dia ada satu. Nama dia Gunung Lhotse, sebelah dia. Okey, Lhotse 8,500. Ya. So, kendaki Gunung Lhotse tu? Tak semestinya. Tak perlu pun. Maknanya kalau nak pergi Everest saja. Ataupun nak pergi dua-dua boleh, ataupun asing-asing lah. Jadi ini adalah satu pencapaian yang pada saya dalam dunia pegunungan, ini antara pencapaian paling besar lah. Kalau saya selalu jadikan dia sebagai orang kata pingat emas Olimpik kalau dalam sukan lain, dalam gunung inilah dia untuk menghabiskan 14 puncak tertinggi di dunia. Okay, let's go to the core of this program, iaitu kejayaan Hafiz mendaki K2. Ya. Kongsikan dengan kita, ramai yang nak dengar. Okey. Mula daripada rumah sampailah you jejak ke atas gunung tu. Dan saya harap semua di segmen ni dengar betul. Bukannya mudah nak dapat ni dan ini nak dapat cerita ni dalam bahasa Malaysia, dalam bahasa orang kampung. Ini kalau tidak you dengar daripada orang Nepal, Nak Saleh, filem-filem, kerana filem tu pun dah edit. Jadi kita dengarkan. Okey. Memang betul pun tak banyak yang diceritakan dan alhamdulillah semua perjalanan saya tu saya buat dalam YouTube tau. Saya rasa dia adalah vlog pertama di dunia yang menceritakan day by day
gunung ketinggian 8,000 meter iaitu Gunung Ketu. Jadi perjalanan dia, saya katakan tadi, saya nak mendaki Everest pada asal. Okey. Saya berbasikal tadi pun mula-mula dah menuju ke Everest lah. Tapi macam saya kata, tiba-tiba saya ubah fikiran. Saya rasa Malaysia ni memang dah ramai lah orang Malaysia naik Everest. Pada waktu tu dah tak salah saya 26 ke 27 orang pada Sampai ke summit ke ataupun sampai ke puncak. Yang mencuba ramai lah. Saya tak pasti berapa betul-betul yang mencuba. Tapi yang berjaya sampai sekarang pada hari ini 29 orang. 29 orang pada hari ini. So you're going to be the 30th next year? Kalau next year insya-Allah saya yang ke-30 kalau insya-Allah saya ke-30. Jadi pada waktu tu saya fikir untuk apa saya tapi dalam masa yang sama Gunung Ketu pada waktu tu tak ada lagi orang Malaysia. Okey. Jadi saya fikir saya nak buktikan yang bahawa orang Malaysia ni mampu naik Ketu. Sebab bila sebut Ketu ni orang semua anggap memang betul ke kau naik Ketu ni? Kenapa? Susah. Dia lebih berbahaya. Dari segi statistik pun memang lebih ramai meninggal di Ketu berbanding di Everest. Dan kejayaan dia pun lebih ramai yang berjaya di Ketu jauh lebih rendah berbanding di Everest atas dasar teknikal, atas dasar mungkin logistik dia yang lebih sukar. Ya, dan juga keadaan gunung tu sendiri yang sukarlah teknikal je. Jadi saya rasa okey tak apalah. Memang saya nak pergi jadi saya ubah fikiran untuk pergi Ketu. Bila saya berbasikal saya dah tak ada untuk mencari dana kan, untuk mencari sebab saya tak ada sponsorship, saya cuba. Akhirnya bila asalnya tak ada orang tahu Tuan Haji saya pergi berbasikal tu pun. Tak ada orang tahu saya nak pergi Gunung Ketu. Saya ni baru je keluar di media sosial, baru je orang kenal sebenarnya. Jadi bila kawan-kawan saya tahu, okey dia tanya saya nak pergi Ketu macam mana, saya cakap nak pergi dengan daripada duit YouTube lah. Kawan-kawan saya cakap mana boleh. YouTube saya masa tu baru 300 orang saya punya. Dia kata mustahil kalau kau nak guna YouTube, kau boleh sampai pangkalan kubur je kata dia. Saya simpan kata-kata tu. Memang saya simpan, kau boleh berjaya sampai pangkalan kubur je kata dia. Jadi kawan-kawan saya ni nak membantu. Memang kawan-kawan daripada belajar lu naik gunung semua kan. Dia kata kalau nak kita buat satu kempen, jual semua merchandise, kita cari duit untuk cukupkan duit pada waktu tu RM350,000 untuk saya perlukan untuk mendaki Ketu. Jadi kawan-kawan buatkan website, buatkan sosial, barulah saya mula keluar di sosial media dan kita mula menjual lah semua merchandise ni tadi. Kemudian apabila itu asal sebelum kemudian saya mula beritahu orang yang saya nak pergi Ketu. Kita dah keluar di sosial media dan ramai yang komen. Termasuklah pendaki-pendaki negara yang pernah mendaki Everest. Saya ingat lagi Datuk Mukarrabin, dia telefon saya kata, kalau nak pergi Ketu kau tak boleh pergi Ketu je. Dia tanya saya punya training macam mana. Saya beritahulah saya punya training, saya kata tak boleh. Saya perlu naik gunung lain yang tinggi 8,000 meter juga. Yang tadi tu, saya daripada 14 tu. Jadi saya carilah daripada 14 ni yang mana yang paling murah. Satu gunung nama dia Manaslu. Gunung Manaslu, ke-8 tertinggi di dunia. Di mana tu? Di Nepal. Jadi kenapa dia kata sebab saya perlu ada pengalaman lebih, kena rasa betul-betul pengalaman di 8,000 meter baru saya boleh mendaki Ketu. Berbanding jadi okey, saya masuk akal jugalah saya cakap. Tahun bila tu? Saya ubah balik saya punya jadual perjalanan. Saya pergi ke Gunung Manaslu pada tahun 2022. 2022. Jadi semua yang kawan-kawan saya tadi tolong jual t-shirt, jual topi semua tu, jual postcard, duitnya cukup untuk saya training saja. Pergi Manaslu yang RM100,000. RM100,000. Jadi cukup lah. Jadi balik saya berjaya di Gunung Manaslu sebagai tim Malaysia pertama mendaki Gunung Manaslu, gunung ke-8 tertinggi di dunia. Jadi bila saya balik tu, duit habis ni. Memang habis. Semua kita jual merchandise kan. Yang itulah baru datang isteri saya yang cadangkan kita jual rumah lah pada waktu tu. Jadi kita mula usahakan. Dan perjalanan berbasikal saya tadi tersangkut-sangkut lah disebabkan sekatan keluar negara macam-macam. Di Laos saya tak boleh masuk. Saya sambung juga berbasikal tapi berperingkat. Dan akhirnya bila dah sampai dekat China, tak boleh juga, kita balik, kita naik flight je lah. Kita terus jadi saya mulakan, saya dapat jual rumah tu, sebenarnya kalau diceritakan, bukan mudah sebenarnya jual rumah pun. Kita nak dapat duit lambat. Saya pergi, hari yang saya pergi 15 bulan Jun 2023, duitnya tak dapat pun lagi. Saya pergi je. You nak raise berapa ribu untuk nak pergi ke Ketu? Okey, tadi saya kata 350,000. Tapi disebabkan saya tambah lagi Manaslu untuk latihan, dia jadi 450.
tambah lagi dengan insurans, tambah lagi Itu dengan seorang ni? seorang. Hampir 500 sebenarnya. Hampir 500. Jadi alhamdulillah cukup lah daripada jualan merchandise semua tadi. Dan kenapa sebenarnya kami buat macam ni, sebab kita dah cuba macam-macam cari sponsorship. Saya orang tak dikenali pada waktu tu. Jadi kita pun, yelah, kita tak dikenali, tak ada siapa yang nak bagi duit. Kita faham dah, bukan mudah kan. Jadi akhirnya kawan-kawan saya cakap, kita alang-alang tak ada sponsor ni, kita keluar satu kempen yang dinamakan sebagai Malaysia Berdikari. Kita nak tunjukkan yang dekat orang Malaysia yang kita boleh berjaya buat sesuatu di peringkat dunia macam ni dengan berdikari. Tak kisahlah jual rumah lah kan. Jual merchandise sebagainya dengan bantuan kawan-kawan saja. Jadi alhamdulillah kempen tu berjaya dan saya pulang dengan satu inspirasi yang saya nak sampaikan kepada anak-anak muda, orang Malaysia, bahawa perkara yang besar macam ni pun, Everest sekalipun, tak kisahlah dalam bidang bukan mendaki saja. Mungkin ada orang yang nak berlumba motor contohnya, kita ada pasukan motor, sukan-sukan yang lain. Sebenarnya saya berjaya buktikan yang sebenarnya anda juga boleh buat sendiri. Kalau ada sponsorship, alhamdulillah. Kalau tak ada, insya-Allah kita boleh usaha setakat mana sampailah kita berjaya macam itulah. Jadi saya bertolak ke Pakistan seorang. Saya tak sebab dekat, saya mula-mula cari kawan-kawan saja, tak ada kawan. Tak ada kawan yang nak, sebab mahal satu. Jadi semua pun susah nak dapat sponsor. Akhirnya saya seorang dari Malaysia sampai dekat Pakistan, Islamabad tu memang saya rasa wah, betul-betul rasa sunyi lah sebab kita seorang kan, kita tak kenal siapa-siapa. Barulah kenal seorang pendaki daripada, dua orang daripada Morocco, seorang daripada US, beberapa dari Nepal, dari Poland. Kita mula berkenalan kat situ dan saya kena pastikan saya ni boleh blend dengan diorang. Kita tak boleh, sebab kita akan satu expedition selama 2 bulan. Jadi kalau kita tak ada persefahaman ataupun ada bermasa muka ni bahaya, susah. Jadi dari awal saya jaga mental saya supaya tidak ada, memang kadang-kadang ada orang marah sikit, kita biasalah kan. Tapi kita banyak mengalah supaya kita tak nak bermasa muka dengan orang. Dan itulah juga bagaimana saya menjaga mental saya sepanjang perjalanan tu. Dan macam saya katakan tadi, semua benda yang kat rumah saya dah settle lah ni. Anak-anak semua dah settle. Kalau saya mati, dah matilah ni. Macam itulah cerita dia. Tapi kalau saya cerita macam ni, mungkin ramai yang macam anggap, kau ni buat apa, pergi buat benda yang orang kata menggadaikan nyawa kan. Tapi sebenarnya tidak. Saya buat persediaan. Training saya tadi pun dah 100,000. Tak bolehlah nak cakap saya tak buat persediaan. Tak bolehlah nak kata saya menggadaikan nyawa, tidak. Saya buat persediaan yang sebaik-baiknya selama beberapa tahun. Bukan sampailah buat Ironman dan sebagainya lah. Beberapa macam-macam perkara saya buat. Saya jaga pemakanan, saya buat research pemakanan tentang mountain sickness dan sebagainya. Jadi saya pergi dengan persediaan penuh. Sampailah saya mulakan perjalanan ke Gunung Ketu tu daripada Bandar Islamabad. Kita ke Ascole dulu naik kapal terbang. Berapa lama duduk Islamabad sebelum naik terbang? Satu malam. Saya sampai malam, petang. Besok pagi dah fly ke, tidur satu malam lah. tidur di Islamabad. Tak sempat berjalan pun. Esoknya terus ke Ascole, naik Sakardu, naik flight. Sekejap je lah. Kalau kebanyakan orang saya tengok video, banyaknya naik jalan darat sebab susah kapal terbang untuk landing dekat Sakardu ni disebabkan cuaca. Nah, banyak sekali flight cancel semua. Tapi saya, alhamdulillah rezeki saya lah. Kemudian dari Sakardu saya bermalam lebih kurang 4 hari ke 3 hari sebab menguruskan permit dan persediaan lain. Barulah kita naik kereta yang jeep. Kalau kat Pakistan lalu lereng-lereng tu, yang itu terkenal lah kan. Sampai ke Ascole. Ascole ni adalah kampung terakhir untuk berjalan kaki menuju ke Ketu. Jadi Ascole ni memang kampung betul-betul lah. Hotel tak ada, apa tak ada. Memang kita camping macam itulah kat tengah-tengah kampung. Ketu ni terletak di satu kawasan yang ada highway tertinggi di dunia tu kan. Yang jabatan tertinggi di dunia. Nama dia Karakoram Highway. Karakoram Highway. Itu semua daripada Islamabad sebenarnya dengan highway tu kita, dia bukan highway yang kita tengok sekarang ni. Jalan raya je sebenarnya. Yang lalu lereng-lereng itu pun termasuk sebahagian daripada highway tadi. Sebenarnya. No, I mean masa you pergi tu, dah ada lah jambatan yang betul-betul tinggi kat gaung-gaung antara gunung-gunung tu. Ada. Cuma ada, saya tak pasti yang Tuan Haji masukkan ni yang tertinggi ke tidak, tapi adalah lalu jambatan gantung sebenarnya. Oh bukan. Ini jambatan menghubungkan Pakistan dengan China. Oh tak, kita tak lalu. Sebab kita tak masuk China. Okay. Jadi kita terus Ascole itu jadi itu darat ikut jalan darat. Jalan darat semua.
K2 ni pula di kalangan semua gunung 8,000 meter ni, dia adalah yang paling remote tau, yang paling jauh. Jadi daripada Ashkole tu untuk sampai ke base camp sahaja 96 km berjalan kaki. Dan dekat sana tak adalah kalau di Nepal banyak kampung-kampung. Ada tea house, orang panggil macam motel-motel, kan kita boleh duduk dekat macam hotel. Sana tak ada, memang sepenuhnya dengan kemah dan tukang masak. Kita punya porter semua bawa kambing hidup, bawa ayam hidup untuk kita punya makanan. Ayam ni 3 hari dah mati lah. Berapa you bayar untuk nak dapatkan nak dapatkan kemudahan semua tu? Untuk kemudahan untuk K2 saja saya habis $45,000. Untuk apa hari? Untuk keseluruhan expedition. Berapa hari expedition ni? Hampir 2 bulan. Hampir 2 bulan? Ya. 2 bulan you duduk kat Pakistan? Ya. 57 hari kalau saya kira betul-betul. 57 hari? Ya. Okay. Jadi beberapa hari, saya ingat 8 hari ke berapa baru saya sampai dekat base camp. Di base camp ni kita berkampung lah. Barulah kita ada kemah yang proper sikit. Kemah lagi, tapi ada tilam lah dalam kemah. Memang dia sediakan? Ya. Oh, okay. Jadi selesa lah sebab kita nak duduk lama ni. Sebulan lebih kan. Jadi kalau basic sangat kita, itu pun satu pentingnya untuk kita jaga mental. Kita perlu selesa dengan tempat tu. Makanannya, sebab tu sanggup bayar mahal ni. Kalau makan pun satu hari, seminggu kita dah, aku nak balik, tak tahan lah makan sini, rindu makanan kat rumah. Tak boleh. Kita tak boleh ada perasaan tu. Mental kita akan down sebenarnya. Jadi makan sedap. Itulah, jadi makanannya sedap. Kebetulan makanannya Pakistan, lebih kurang mamak kat sini kan. Jadi memang kita selera lah. Tapi menu dia setiap hari tu berubah lah. Ada kadang-kadang western menu, kadang-kadang spaghetti, tapi nasi. Tapi menu tu walaupun tak sama macam kat rumah, tapi saya boleh lah saya terima tekak saya, tak kisah. Sebulan saya tak ada rindu masakan kat rumah pun sebenarnya. Okey lah. Jadi sebab servis dia pun bagus, supaya kita selesa. Penting tu, selesa tu. Orang cakap, apa mewah sangat ni, naik gunung mewah-mewah untuk apa? Sebenarnya untuk mental kita. Penting. Sebab kalau kita rasa terseksa lama kan. Tapi toilet tak ada pilihan Tuan Haji. Toilet memang itulah. Kalau toilet, terpaksalah kita yang selesakan diri. Toilet yang basic, tisu setiap hari, nak basuh. Tapi boleh mandilah. Kita boleh mandi, kita boleh request, hari ni saya nak shower lah. So dia sediakan air panas, kita mandilah. Tak tiap hari, mungkin biasanya seminggu sekali kot saya mandi, lebih kurang. Lebih kurang. Jadi gitu. Jadi kita menunggu dan expedition di Pakistan ni pada saya dia agak raw lah. Maksud saya tak seperti di Nepal ataupun di tempat lain yang lebih komersial, di mana kita sampai semua dah ready dah. Kita tinggal mendaki je. Di Pakistan kita bermula dengan orang baru buat base camp, baru nak pasang kemah, baru nak buat kemah, masak. Kita bermula daripada kosong. Dan daripada base camp tu kita ada kalau boleh nampak dekat skrin kita ni ada 4 camp untuk sampai puncak. Okay, 4 camp. Jadi sebenarnya kita nak mendaki ni gunung macam ni, kita tak boleh naik macam Gunung Ledang, Gunung Tahan. Naik turun balik, tak. Sebab tu dia lama. Kita kena sesuaikan badan kita dengan setiap ketinggian ni tadi dalam setiap camp. Jadi nak sesuaikan tu, kita kena mendaki, tidur 1 malam dan turun balik. Turun balik. Supaya bila kita mendaki tadi, kita tidur kan, badan kita dah adjust tau. Badan kita dah, contohnya badan kita tak cukup oksigen, automatik Tuhan jadikan badan kita ni memang cantik lah. Dia boleh adapt sendiri. Dia akan adapt untuk situasi tu. Jadi kita turun balik untuk rehat dan naik balik dan turun balik supaya badan kita boleh sesuaikan. Berapa orang tu you punya group nak atas? Untuk pendakian K2 pada tim saya sendiri ada 7 pendaki. 7 pendaki. Yang daripada Nepal, daripada Morocco, US, daripada Korea ada seorang. Jadi 7 pendaki. Tapi sebenarnya ada banyak tim. Ini ada satu tim. Ada lebih kurang 8 ataupun 7 tim yang lain. Keseluruhan pendaki, serasa saya pada musim tu ada 100 orang ataupun lebih sikit. Jadi semua dengan strategi masing-masing. Ada yang naik camp 1 turun balik, ada yang naik camp 2 turun balik. Sampailah kita dah bersedia, badan kita rasa dah okey untuk mendaki puncak, barulah kita pilih satu hari yang cuaca paling bagus. Daripada base camp nak naik ke camp pertama tu berapa lama ke masa? Kalau dari segi masa, tak salah saya naik 8 jam, 9 jam. Naik je 8 jam? Ya. Turun balik 8 jam lagi? Kita tak turun hari tu lah, besoknya baru turun. Tadi kata turun lebih kurang lah. Besok turun balik? Mungkin turun mungkin laju sikit lah. Ya. Mungkin lah. Turun dalam berapa jam? Mungkin kalau naik tadi 8 jam, mungkin turun 6 macam tu. Snow?
Semua salji. Penuh dengan snow. Penuh semua salji. Okey. Gunung Ketu ni masalahnya dia memang teknikal. Kita tak ada jalan santai-santai sepak-sepak daun ni, tak boleh. Memang kita sepenuh masa dengan tali. Dengan tali. Dan dia punya curam tu, leher kita memang mendongak gini lah sampai sakit tengkuk. Tak ada masa nak mendatar sikit, tak ada, semuanya gini. Jadi memang balik tu sakit tengkuk lah sekali turun. So masa first time naik tu, lepas breakfast terus jalan lah ke ataupun gelap dah jalan? Gelap lagi. Pada masa tu gelap lagi, kita dah jalan naik. Jadi balik pendakian yang pertama ni susah sebenarnya sebab badan kita belum adapt. Okey. Oh, memang semputnya memang sukar lah. Dengan keadaan salji lembut, kaki kita terbenam-terbenam kan. Jadi memang sukar lah. Kemudian di K2 ni pula, dia terkenal ada beberapa section yang berbahaya dan paling sukar. Antaranya nama dia Houses of Chimney. Houses of Chimney di Camp 2 untuk sampai ke Camp 2. Satu section yang teknikal lah, kita nak panjat pun memang susah sangat. Tempat tu sempit. Kemudian satu section lagi bila kita nak sampai puncak, nama dia Bottleneck. Itu satu section yang susah, yang bahaya. Ada satu lagi section yang sukar lagi yang dikenali sebagai Black Pyramid. Ini semua kita selalu, sebelum saya pergi dah banyak tengok video lah. Oh, kita dah kaji tempat ni, oh macam ni. Jadi dan akhirnya kita nak cari satu hari yang untuk sesuai untuk ke puncak tu susah Tuan Haji, tak ada masa. Oh ya. Kita ramai yang dah stres, kita dah nak hujung musim. Permit kita sampai 15 Ogos. Bulan Permit saya bermula daripada pertengahan bulan 6. Okey. Permit kita boleh sampai 15 Ogos. Jadi kita kena habiskan expedition ni sebelum 15. Tapi walaupun macam tu, sebenarnya monsun akan bermula lebih kurang awal Ogos. Jarang orang boleh sampai ke puncak antara maknanya minggu pertama ke 2 Ogos. Biasanya bulan 7 dah habis lah. Kenapa? Lepas Ogos tu akan berubah cuaca lah, monsun. Kalau monsun berlaku ribut salji. Ya, monsun angin dah lebih kuat, akan banyak salji. Jadi kita kena habiskan expedition ni sebelum akhir bulan 7. Masa tu saya ingat lagi baru dah 20 hari bulan ni kita masih tak boleh bergerak. 22 hari bulan kita tak boleh nak bergerak disebabkan cuaca. Ramai yang pendaki yang dah mula stres, mula yang bergaduh-gaduh pun ada, macam-macam konflik macam-macam dekat situ. Dia ialah konflik dengan manager, dengan expedition manager, konflik dengan Sherpa, dengan pembantu, dengan guide semua. Tapi akhirnya semua bersetuju kita nak target untuk sampai ke puncak pada 26 Julai. Jadi kita bertolak, tak salah saya, pada 24 tak salah Julai, saya tak ingat lebih kurang 2 hari je nak naik. Tak. Dia sebenarnya sebab ada 4 camp. Setiap camp ni 1 hari lah. Okey. Jadi camp 1, camp 2, camp 3, camp 4 ke puncak hari ke-5 dan turun balik hari ke-6. Sepatutnya lebih kurang 6 ke 7 hari je. Tapi ada satu lagi konflik yang berlaku ialah apabila cuaca tak ada yang sesuai, kita tak dapat membuat satu camp terakhir, camp 4 tu. Tak ada kemah, tak ada makanan dekat camp 4. Jadi kita tak boleh mendaki sampai camp 4. Kita mula mendaki puncak daripada camp 3. 7,300 meter, betul? 7,350 meter. Macam tu. Jadi saya kena bermula mendaki puncak daripada 7,300 meter ke puncak dan turun balik. Jadi itu pun salah satu cabaran yang memang saya takut sebenarnya. Disebabkan kita perlu menggunakan oksigen. Dan bekalan oksigen yang kita ada hanya cukup kalau saya bermula daripada camp 4. Disebabkan tempoh masanya. Tapi tak ada pilihan, saya terpaksa memula daripada camp 3 selama 28 jam naik dan turun balik. Alhamdulillah pada waktu 28 jam. Dan masa mendaki itu jugalah, saya ingat lagi saya mula pukul 5 petang. 5 petang saya antara orang pertama dekat dalam line pendakian. Saya orang ketiga tak salah saya. Sampai di bottleneck tu, ada dalam situ bottleneck yang section yang paling sukar. Saya start pada lebih kurang pukul 2 pagi, kita tak boleh bergerak. Kenapa tak boleh bergerak? Saya pun tak tahu kenapa. Rupa-rupanya kat depan saya ada seorang pendaki terjatuh. Dan sampailah pukul 4 lebih kurang itu baru kita boleh mula bergerak. Sebab dia dah baru diselamatkan. Dan sebenarnya akhirnya dia meninggal lah. Dia meninggal dekat situ juga. Dekat situ juga. Meninggal juga. Jadi kita semua bergerak. Saya melintas dekat tempat dia tu, dia hidup lagi lah. Saya terus mendaki ke puncak sampai 2 jam tu menunggu berdiri. Berdiri tu sebelah kaki sebenarnya. Atas salji. Sebab curam. Tak sejuk kaki? Sejuk. Semua segala-galanya sejuk. Saya dah macam, saya ada satellite, peranti satellite. Saya SMS kawan saya dengan satellite. Saya kata mungkin saya kena patah balik, saya takkan berjaya kat sini. Sebab
kita dah menunggu begitu lama, oksigen saya takut tak cukup, tangan saya dah sejuk dan berdiri sebelah kaki sebab tak ada tempat nak berdiri. Sebelah sini kadang tukar kaki kadang selama 2 jam dan nak subuh pula Pegang tali. Berdiri dah kadang pegang tali selama 2 jam atas energi. Ya. Dan dah masuk waktu subuh dan tadi ada yang tanya, biasa orang tanya, ada orang tanya tentang macam mana semayang. Jadi kita semayang pun dalam keadaan macam itulah. Dinding tu depan mata kita ini je lebih kurang. Sujud pun gitulah, dah kira sujud dah tu. Semayang kita macam itu je lah. Tapi akhirnya bergerak kita teruskan perjalanan. Alhamdulillah besoknya ambil pukul 12 tengah hari saya sampai ke puncak. Jadi satu momen yang besok tengah hari sampai ke puncak. Ya. Oh. Masa tu jangan kata sangkut tu dekat mana tu? Di bottleneck tu 8,200 meter tu. Bottleneck baru 8,200 meter. Oh, okey. Lebih kurang ada lagi 400 meter untuk sampai ke puncak lah. Maknanya you dah lepas Black Pyramid, dah lepas base Camp 4, Camp 3, Camp 4 semua lah. Ya. Jadi dan kita turun balik dan saya sampai semula ke Camp 3 pada 10 malam lebih kurang. Dah habis. Oksigen cukup lah. You start pakai tank oksigen masa kat mana? Daripada pagi tu daripada 7,300 tu kita dah guna terus. Daripada base tak payah kan? Tak payah. Nak naik ke saya sampai camp mula 1, tak pakai. Camp 2 tak pakai. Sampai di Camp 3 baru saya pakai. Nak berlepas daripada Camp 3. Ya. Sebenarnya nak sampai Camp 3 tu lebih kurang beberapa kita sudah mula pakai dah. Tak pakai. Apa rasa masa tu? Bila kita tak pakai sebenarnya memang kita akan lebih cepat kehilangan tenaga. Kehilangan tenaga. Kita akan kehilangan tenaga. Nafas memang susah lah. Walaupun pakai oksigen pun susah sebenarnya nak bernafas. Tapi untuk mengelakkan badan kita hilang tenaga, jadi kita pakai awal sikit. Lebih kurang 7,000 meter saya dah pakai dah. Jadi lagi 300 meter tu sampai ke Camp 3 saya dah pakai. Malam tu tidur pun pakai tapi flow tidur pakai? Ya, tapi flow yang sangat rendah lah. Macam mana tidur pakai tong gas? pakai kita punya emas tu. Tapi flow yang sangat rendah supaya kita boleh berjimat. Kemudian bila kita berjalan kita akan pakai balik lah. Tapi tak sepenuh masa pun. Siang saya buka je. Sebab walaupun kat atas. Walaupun di Camp 3 saya cuma tidur je supaya kita ada besoknya kita tak terlalu penat. Bangun pagi sarapan semua saya tak pakai. Sampailah nak mendaki balik. Kalau tak pakai tong gas masa tidur nanti takut kena mati dalam iman. Apa nama ni, lepas you nak sampai sebelum sampai ke bottleneck tu, ada apa kejadian lain yang terjadi? Avalanche ke apa? Ya, betul. Jadi sebelum sampai bottleneck tu kita dah bermula daripada Camp 3. Kemudian kita jumpa Camp 4 yang sepatutnya. Tapi kita tak ada Camp 4 kan. Kita lalu je. Kemudian sampai ke bottleneck tu lah yang kita mula berdiri tu. Memang ada avalanche kecil. Saya berdiri dalam satu line yang panjang. Orang ramai belakang beratur kat saya. Dengan satu tali je ni. Memang tali tu sangat-sangat tegang sebab semua bergantung dengan satu tali. Saya bayangkan ni kalau tali ni terlepas ke memang habis semua kena sapu. Jadi masa tu berlakulah avalanche yang pada saya avalanche kecil lah. Jadi di orang-orang dekat belakang yang hujung sana ramai patah balik waktu tu. Ramai yang patah balik. Saya dekat depan. Jadi saya nak patah balik pun susah. Dan saya rasa saya selamat je sebab avalanche tu berlaku kat bawah je. Avalanche tu kecil lah, tak banyak. Ini avalanche kat belakang you lah, bukannya datang ke arah you. Dia dari tepi saya. Saya nampak dia bermula. Dia bermula daripada tempat saya. Jadi orang belakang termasuklah tim daripada US dekat belakang semua balik. Jadi tim daripada US ni yang balik ni, bila balik sebenarnya ada satu kontroversi lah berlaku pada waktu tu apabila yang meninggal tadi. Apabila kami semua teruskan mendaki ke puncak, jadi banyak juga komen-komen daripada media antarabangsa yang mengatakan kenapa kami menggadai nyawa lah, kami membahayakan nyawa disebabkan ada avalanche, disebabkan ada seorang yang meninggal tapi kami teruskan perjalanan. Jadi sebenarnya ada satu kontroversi agak besar pada waktu tu. Dan pada waktu tu juga ada seorang pendaki daripada Norway yang buat rekod dunia yang mendaki ke semua puncak 8,000 meter tadi dalam tempoh 3 bulan. Jadi dia buat rekod dunia yang paling laju lah. Dan dia pun di orang kata dikecam teruk daripada blogger dan juga media dunia. Disebabkan kami teruskan perjalanan tanpa menyelamatkan yang meninggal tadi. Dia nak mati macam mana? Itulah dia. Dia terjatuh, dah diselamatkan pun. Dah diselamatkan, dibawa ke tempat jalan ni. Tempat selamat lah. Tempat selamat. Tapi dia meninggal. Tapi biasalah media di situlah
mencari isu. Jadi disebabkan tim dia tak berjaya kat belakang tadi kan, jadi kami lama jugalah, dan saya juga saya juga dihubungi banyak daripada media, daripada BBC, sebab saya ada dekat situ. Tapi itulah komen saya tak nikan sangat.